Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan. Ada orang mengaku mereka lah pejuang Melayu, mereka lah pejuang Islam, mereka lah yang menyatukan Melayu, mereka lah yang membela Melayu, seolah-olah orang lain bukan Melayu. Mereka pula menyalahkan orang lain, tak nak perpaduan, tak nak kepada perpaduan Melayu. Akhirnya, segala tembelang dan segala temberang mereka berkubur ataupun terserlah apabila mereka sendiri berbalah sesama Melayu. Mereka sendiri berebut kuasa sesama Melayu. Tak ada pun DAP diperlis, tak ada pun Cina diperlis nak berebut kuasa jadi menteri besar. Akhirnya mereka sendiri yang bercakaran, saling tidak percaya mempercayai, buat tuntutan hantar SD, hilang kepercayaan kepada sesama Melayu. Inilah Melayu. Atau adakah ini Melayu yang mereka nak wujudkan? Yang mereka nak kita contohi? Berebut kuasa sesama sendiri hanya kerana apa? Kepentingan politik tembolok mereka. Bukan untuk kepentingan Melayu pun. Jadi sedarlah orang Melayu di seluruh Malaysia. Pengundi-pengundi atas pagar, pengundi Melayu yang mengundi mereka, mengundi PAS, mengundi Bersatu, mengundi Perikatan Nasional pada PRU ke-15 ataupun PRN yang baru. Sesungguhnya mereka ini bukannya mementingkan Melayu, bukannya nak memartabatkan Melayu, sebaliknya mereka hanya mementingkan kuasa, mementingkan harta, mementingkan takhta mereka sendiri. Orang rakyat terus, di saat rakyat mereka kata susah, rakyat mereka kata miskin, mereka berebut kuasa hanya untuk mendapatkan mendapatkan apa orang kata laba di dunia, untuk mengumpul kekayaan, mencari populariti, mendapat kuasa. Sedarlah orang Melayu, khususnya di Perlis, pada PRN ataupun pada PRK nanti, yang kemungkinan besar berlaku 3 PRK di Perlis, tolak pemimpin ataupun parti-parti Melayu yang mengaku mereka itu memperjuangkan Melayu, memperjuangkan Islam. Hakikatnya mereka memperjuangkan tembolok, memperjuangkan parti mereka saja, bukannya memperjuangkan rakyat, bukannya memperjuangkan Melayu, bukannya memperjuangkan Islam. Ayuh, sedar, waspada dengan puak-puak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.